Dalam hidup ini, kita mencari ramai sahabat yang ketawa bersama, yang berjalan seiring, yang menemani ketika hari terasa indah. Tetapi, tidak semua kesunyian mampu difahami oleh manusia. Ada sahabat yang tidak pernah bertanya mengapa kita bersedih, tidak pernah menghukum ketika kita gagal, tidak pernah meninggalkan kita walau sehari. Ia hanya menunggu untuk dibuka. Dalam setiap helaian, ada keberanian, ada harapan, ada impian yang perlahan-lahan membesar. Orang melihat perubahan itu. Mereka menyangka ia datang daripada masa. Sedangkan ia bermula daripada sebuah buku. Sahabat yang paling setia tidak semestinya yang paling lantar berbicara. Kadang-kala dialah yang paling diam. Kerana satu buku mampu menjadi sahabat dalam diam. Dan daripada sebuah persahabatan itu, lahirlah 1000 inspirasi. Inilah yang dikatakan satu buku 1000 inspirasi. Jangan lupa jumpa baca buku PPS 2006 pada 15 Julai sehingga 1 Ogos 2006 pada jam 9 pagi sehingga 10 malam. Bertempat di Pustakaan Awal Terengganu. Pelbagai aktiviti menarik untuk anda. Bye.